Okey, dulu sebelum viral pun kami memang berniaga cendera macam biasa dekat sana. Masa tengah viral pun saya tengah berniaga cendera dengan mak saya dekat Pulau Tubau. Time tu tengah saya berniaga dengan mak saya, kami dua orang lah kan duduk kat kedai. Time tu saya tengah buat live TikTok biasa kan, buat live TikTok biasa. Tu and then ada seorang abang ni, dia main dengan bawa siput, kita panggil siput kupang. Kalau orang luar kita panggil siput sudu, siput kupang lah kan. Dia bawa main, dia kata dia nak beli makanan kat kedai mak saya. Saya pun kata, dia kata tapi saya tak ada duit lagi, dia kata kat mak saya. Lepas tu dia kata tak apalah, saya nak pergi jual dulu baru saya nak bayar balik duit yang beli makanan tu kan. Tu saya tanya lah dia bawa menatang apa, dia kata bawa siput. Tak apalah, berapa? Ni ada 3,5 kilo. Bayar RM20 dah lah, dia kata kan. Apalah, saya pun ambil duit bagi dekat dia. Saya ambil siput tu, siput kupang tu kan, siput sudu. Ambil and then dia kata kat saya apa dengan mak saya. Ni ada siput sedut dalam plastik kosong tu kan. Dia bagi ada dalam tak banyak, dalam 1/2 kilo dah sampai. Dia bagi free dia kata. Sebab dia beli RM20 tu kan. Dia bagi free. Saya pun ambil. Tengah-tengah live tu, siput yang saya letak siput sedut, siput belitung tu, dia naik merayak ke plastik. And then saya pun ambil siput satu sekong saya letak atas meja tempat buat live tu. Letak tu view naik. Ambil sekong lagi jadi dua ekor tengah berjalan tu atas meja tu kan. View lagi naik 200, 300 petang tu. Tu saya mak saya kata apa? Hampir dalam, dia ambil tudung periuk kecil tu. Full virus saya pakai tudung periuk. Ambil marker saya buat line. Ada 4 line. Daripada situ saya letak jadi 4 ekor. Siput tu berjalan sontok. Bila ada tengah race tu, view petang tu saya dapat 2,700 view. Petang tu saja. Lepas tu malam tu pula buat sekali lagi, naik lagi dekat 6,000 orang view satu masa. Itu yang meletup lebih tu. Cendera dah ada. Cendera memang orang kata memang orang kenal cendera kat sana kan. Orang luar masuk pit tour pun dia akan cari cendera dia dengan rojak. So kami fikir ada balik. Tak apa katakanlah kita buka something cawangan baru dekat Langkawi. And then terjadilah yang sekarang ni satu. Ya, cawangan yang kedua. Kami akan buka lagi 2 atau 1 lagi cawangan. Dekat Tubau kita ada rojak dengan cendera biasa saja. Dia tak ada yang special macam ni. Kalau dekat cawangan Kuah ni, Langkawi ni kita ada special, kita ada pelam dan kita ada klasik punya dan juga rojak buah. So yang kalian tengok ada bihun dengan laksa tu import daripada Pulau Tubau setiap hari. Saya tanya balik dulu-dulu ni susah tak susah kan. Lega macam kami duduk pulau pula kan. Nak keluar main something sebelah Langkawi pun jenuh juga nak kena naik boat pergi balik ulang-alik. Nak beli barang kau, nak beli apa kau. Kadang pergi mengai makan apa yang ada je lah kan. Mak masa. Untuk orang muda kalau hampa nak berniaga ke apa ke, jangan patah semangat. Usaha yang penting. Lepas tu berdoa lah, minta kat Tuhan. Kita tak ada lebih dari orang lain lah. Tahu doa seorang ibu tu amat-amat paling besar dalam kita ni. Terlepas yang tu kita memang tak ada apa. Kalau ada mak bapak lagi, hormatlah mak bapak, sayangilah mereka, bagilah apa yang mereka nak tu.